Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan pengajaran kemahiran membaca. Pengenalan. Murid lebih cenderung kepada gadget berbanding meluangkan masa membaca bahan ilmiah. Situasi ini menyebabkan kemahiran membaca dan memahami teks semakin merosot. Murid lebih biasa menggunakan bahasa rojak berbanding menggunakan bahasa yang betul. Penggunaan kosakata tinggi semakin lemah dan murid kurang tahu tentang kosakata tinggi ataupun kosakata yang baru. Akhir sekali, kesukaran murid bagi memahami teks ilmiah dan soalan peperiksaan. Menurut DSKP, ini menyebabkan mereka lebih cepat bosan dan hilang motivasi dalam membaca. Sebagai contoh, perkataan alfa, kealfaan merujuk kepada sebuah kosakata baharu yang bermaksud lalai. Tetapi, perkataan kealfaan sering disalah tafsir dan disalah faham hingga menjadi kealfaan. Kealfaan merujuk kepada seseorang pemimpin. Seterusnya, perbezaan latar belakang bahasa. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa pertama, kedua, ketiga dalam latar belakang murid. Murid Melayu mungkin lebih fasih tetapi lemah dalam kosakata yang tinggi. Berbanding murid Cina, India, Bumiputra lain menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa kedua dan ketiga. Ada murid dibesarkan dalam rumah yang ibu bapa bertutur dalam bahasa Melayu tetapi murid tersebut dibesarkan dengan bahasa Inggeris dan dibiasakan dengan bahasa Inggeris. Ini turut menjejaskan pemahaman teks ilmiah dan kosakata murid. Situasi ini amat membimbangkan kerana murid semakin menjauh daripada bahasa kebangsaan iaitu bahasa identiti sendiri. Yang ketiga, strategi pengajaran guru yang kurang menarik. Strategi pengajaran guru yang tidak menarik, guru hanya meminta murid membaca novel dan menjawab latihan. Kaedah pengajaran seperti ini kurang berkesan kerana murid hanya membaca secara mekanikal tanpa benar-benar memahami maksud teks dan jalan cerita situasi sebuah novel. Pendekatan ini bukan sahaja bersifat berulang tetapi turut menjadi sebuah kelas tidak lagi interaktif. Kesannya, murid sukar memahami maksud dan hilang minat terhadap pengajaran membaca. Seterusnya, strategi pengajaran membantu memahami kosakata. Strategi yang pertama, guru boleh menerapkan bacaan secara berpadu. Murid diberi teks ataupun cerpen pendek secara individu dan guru mengarahkan murid untuk menggariskan perkataan yang sukar ataupun kosakata yang tidak faham. Yang ketiga, guru boleh baca bersama-sama di satu kelas.
Yang keempat, guru hentikan pembacaan pada bahagian yang sukar dan menjelaskan maksud hingga murid dapat mencatat maksud tersebut. Strategi ini dapat membantu murid memahami teks secara bertahap. Yang kedua, pendekatan kosakata baharu. Kamus Dewan telah menambah kosa sebanyak 12 kosakata baharu selaras dengan perkembangan semasa. Hal ini, guru perlu memperkenalkan perkataan baharu seperti tata kelola, triwikrama dan intihar. Aktiviti yang boleh digunakan dalam semasa pendedahan terhadap kosakata baharu adalah permainan bahasa, pentamina kosakata, tugasan membina ayat menggunakan kosakata ilmiah yang baharu, serta carian makna kosakata daripada artikel-artikel moden. Yang ketiga, pelaksanaan aktiviti latihan formatif berasaskan teknologi. Platform yang interaktif seperti Quizizz, Kahoot, Kelas Dojo boleh digunakan sebagai pelaksanaan aktiviti formatif. Tujuan pelaksanaan aktiviti formatif ini adalah untuk menguji penguasaan kosakata, menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan kerana menggunakan kaedah teknologi digital serta mengukuhkan lagi kefahaman pelajar tanpa memberi tekanan. Strategi yang keempat, pada 10 kosakata tersebut, seterusnya setiap pasangan haruslah berkongsi dan membuat pembentangan di hadapan kelas. Strategi ini meningkatkan komunikasi, kerjasama dan pemahaman kosakata secara menyeluruh, menggalakkan perbincangan aktif dan pemikiran kritis. Yang pertama, menggunakan teknik SWOT. Teknik SWOT, murid menganalisis teks berdasarkan strength, weakness, opportunity dan threat. Strength adalah kekuatan teks. Yang kedua, murid harus menganalisis kelemahan teks. Dan ketiga, murid harus menganalisis nilai baharu pengajaran dan peluang yang terdapat dalam teks. Dan yang terakhir sekali, ancaman. Murid dapat menilai dengan menggunakan teknik SWOT, murid dapat menilai sesebuah teks dengan lebih mendalam dan secara menyeluruh. Strategi yang kedua adalah dengan menggunakan strategi kerusi pandang. Aktiviti ini dapat merangsang pemikiran murid agar lebih bersedia menjawab soalan secara spontan dan menggunakan pemikiran kritis. Ini menunjukkan beberapa soal. Ini dapat dilakukan apabila guru mengajukan beberapa soalan kepada murid yang bertuah berdasarkan teks yang telah dibaca. Seterusnya, strategi yang ketiga, mendedahkan mereka kepada soalan-soalan arti kebat yang disesuaikan dengan tahap perubatan masing-masing. Guru perlu memberi tumpuan tambahan serta mengadakan kelas insentif untuk membantu murid yang lemah ataupun murid yang sederhana dalam pembacaan teks dan lemah daripada
aspek menganalisis sebuah teks. Ini untuk membantu murid memahami cara berfikir secara kritis dan menguraikan jawapan dan terus meningkatkan kefahaman dalam pembacaan teks. Seterusnya, menjadikan pengalaman membaca lebih menarik dalam kelas. Yang pertama, guru boleh mengadakan aktiviti lakonan teks, membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan memberikan setiap kumpulan satu teks pendek ataupun satu penceritaan pendek untuk dilakukan semula di hadapan kelas. Pengajaran ini dapat diperoleh daripada teks tersebut. Setiap kumpulan mestilah memberi kesimpulan dan pengajaran yang terdapat dalam lakonan mereka. Seterusnya, melaksanakan aktiviti uji minda berasaskan teks. Aktiviti ini boleh dijalankan kepada secara berkumpulan. Satu kumpulan mempunyai 5 orang pelajar, 4 orang pelajar membaca dan seorang pelajar perlu menulis. Ini untuk meningkatkan daya ingatan dan fokus kefahaman pelajar. Ketiga adalah mengadakan aktiviti debat mini dalam kelas. Contohnya, teks bertajuk "Adakah wajar penggunaan gadget dalam kalangan remaja berusia 13 hingga 16 tahun?" Seterusnya, guru meminta pandangan umum terlebih dahulu kepada semua murid dalam satu kelas sama ada wajar atau tidak sebelum membahagikan mereka kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan penyokong serta kumpulan pembangkang. Cadangan pelaksanaan kelas PPT tingkatan 3. Tema bahasa dan ilmu, fokus utama adalah kosakata ilmiah. Masa yang ditetapkan adalah 60